Ayam gepuk tu sebenarnya apa guys? Korang tahu tak? Saya travel ke Johor, Melaka, Seremban, Ipoh, Penang, Sungai Petani, Kelantan, Terengganu, even Sabah, Sarawak, semua tempat ada kedai ayam gepuk. Pusing kiri ayam gepuk, pusing kanan ayam gepuk. Ayam gepuk ni apa sebenarnya? Kenapa dia pedas sangat? Pernah tak korang terfikir, adakah makan makanan yang sangat pedas macam ni boleh merosakkan perut? Makanan pedas tidak menyebabkan kesan langsung kepada perut, tetapi pesakit yang mempunyai masalah gastrik ada banyak punca lain yang menyebabkan pesakit mendapat simptom-simptom gastrik. Bila pesakit makan makanan yang pedas, makan makanan yang bergoreng, dia akan menyebabkan pesakit yang mempunyai simptom gastrik itu akan bertambah teruk dan mengganggu fungsi perut itu sendiri. Bila kita makan makanan yang terlampau pedas, apa yang akan berlaku kepada perut kita? Apabila kita mempunyai masalah gastrik itu sendiri, bila kita makan pedas, dia akan menyebabkan acid production tinggi di dalam perut dan menyebabkan simptom itu bertambah teruk. Orang tua-tua selalu cakap, jangan makan pedas sangat, nanti kena appendix. Betul ke ada kaitan di antara makanan pedas dan juga appendicitis? Pesakit yang mempunyai appendicitis atau keradangan kepada appendix adalah bukan disebabkan makanan-makanan yang pedas. Punca lain yang menyebabkan keradangan kepada appendix seperti jangkitan bakteria kepada appendix itu sendiri ataupun pesakit mempunyai masalah usus sumbat, itu yang menyebabkan masalah appendix, bukan disebabkan oleh pesakit makan makanan yang pedas. Kalau seseorang tu lepas dia makan makanan pedas je terus rasa macam pedih, kembung, berangin, adakah itu maksudnya dia ada masalah seperti gastritis ataupun GERD ataupun ada maksud lain? Bergantung juga kepada keadaan pesakit. Jika pesakit tidak mempunyai masalah gastrik sebelum ini dan apabila makan makanan yang pedas, makan makanan yang bergoreng, makanan fast food dan sebagainya, ia akan menyebabkan simptom gastrik mudah berlaku. Kepada pesakit yang mempunyai masalah gastrik itu sendiri, digalakkan untuk mengelakkan makan makanan pedas, makanan-makanan yang bergoreng supaya dapat membantu kembali fungsi perut itu sendiri dan mengurangkan simptom gastrik. Apa nasihat dan juga tips daripada Dr. Fairul kepada orang yang suka makan makanan pedas tapi masih mahu menjaga kesihatan perut, usus dan keseluruhan sistem pencernaan dia? Apa nasihat doktor? Kita lebih galakkan untuk pesakit tidak skip main meal, iaitu tidak skip daripada makan sarapan, makanan tengah hari dan makan makanan malam. Kita galakkan untuk pesakit elakkan makanan pedas dan boleh diteruskan semula bergantung kepada tahap kepedasan makanan itu sendiri. So guys, dengar nasihat daripada doktor ni sebab dia pakar. Saya Dr. Muhammad Fairul bin Limun, konsultan internal medicine dan gastroenterologist and hepatologist di Columbia Asia Hospital Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.